Senaman ni semua orang boleh dapat punya, janji berusaha. Tarik pakai hidung, hembus pakai mulut. Okey, kaki kita rapat. Kalau geser peha, kaki buka sikit-sikit je. Jangan besar, sikit saja. Okey, mari gerak pinggul ni kena kuat. Kaki relax. Kaki relax. Kaki punya gerakan paling relax. Okey, perut kemut. Bahu turun, leher tegak panjangkan. Atas tak buat. Kalau tak sempat buat pagi, boleh ya. Boleh. Sini. Okey tengok sini. Tengok sini. Okey, mari angkat tangan. Tarik ke atas. Jangan tahan nafas Tarik pakai hidung, hembus pakai mulut. Tarik ke atas tangan. Badan kita tegak Jangan macam ni ni terus sakit pinggang. Jangan macam ni, no ledak surah. Okey, kita kemut perut macam ni. Pinggang tegak punya. Pinggang tegak. Tangan you ke atas. Kalau tak mampu, tangan ke depan. Dari depan jadi atas. Badan tegak. Ini kalau tidak nanti you macam ni. Terus rasa pinggang mayang sakit So ini senaman sebenarnya boleh kuatkan you punya pinggang. So jangan macam ni. Tengok saya. Pinggang you tegak. Perut you kemut. Macam ni buat, okey? Baru you punya pinggang tak sakit, pinggang kuat. Lagi boleh kasih punya badan cantik. Tangan tak boleh tegak ke atas, depan dulu. Slow-slow naik ke atas. Macam tu